Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi bagi mata pelajaran sirah tahun 6 bersama saya, Saudara Rahmah binti Sulaiman. Hari ini kita akan belajar tajuk Sahabat Jaminan Syurga yang terakhir, iaitu Sa'id bin Zaid, di bawah subtopik riwayat hidup, kelebihan dan keistimewaannya. Kita teruskan pembacaan kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Anak-anak tahu riwayat hidup Sa'id bin Zaid? InsyaAllah hari ini Ustazah akan menerangkan tentang perkara tersebut. Murid-murid, mari kita sama-sama menyelusuri riwayat hidup Sa'id bin Zaid. Nama sebenar beliau ialah Sa'id bin Zaid bin Amru radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang pahlawan yang telah dijanjikan syurga. Beliau berasal dari keluarga yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS dan tidak pernah menyembah berhala. Sejak muda lagi, beliau merupakan pemuda yang penuh dengan kesucian, dapat memelihara diri, berbudi pekerti mulia dan berhemah tinggi. Beliau telah berkahwin dengan adik Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang bernama Fatimah. Mereka telah melafazkan 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Beliau dan isterinya tetap cekal dan tabah menghadapi siksaan kejam dari orang Quraisy supaya kembali ke agama asal. Sa'id bin Zaid dan isterinya Fatimah berjaya menarik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk memeluk Islam. Murid-murid, seterusnya kita lihat kelebihan dan keistimewaan Sa'id bin Zaid. Yang pertama, beliau dan isteri merupakan orang yang memainkan peranan penting terhadap keislaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau menyertai semua peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali dalam perang Badar, kerana beliau diberi tugas oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk mengintip dan mengawasi kafilah dagang dan tahap kekuatan pihak musuh yang sedang dalam perjalanan dari Syam. Yang ketiga, beliau merupakan salah seorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika beliau memohon sesuatu. Yang keempat, beliau terlibat memerangi kaum murtad di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berjaya menakluki kota Damsyik. Tahukah murid-murid, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkabulkan doa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu apabila beliau difitnah dan dituduh oleh seorang wanita yang mendakwa telah merampas tanahnya dan menggabungkannya dengan tanah Sa'id bin Zaid sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan hujan yang lebat sehingga banjir, maka terbukalah tanda batas tanah Sa'id dan tanah wanita itu. Sebulan sesudah itu, wanita tersebut telah buta dan jatuh ke dalam perigi ketika berjalan meraba-raba di tanah tersebut. Inilah doa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya Allah, dia menuduh aku menzaliminya. Seandainya tuduhannya itu palsu, butakanlah matanya dan masukkanlah dia ke dalam perigi yang dipertikaikannya dengan aku. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari riwayat hidup, kelebihan dan keistimewaan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Marilah kita sama-sama mengamalkan doa dijauhkan dari kemudaratan setiap hari.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ustazah berharap agar murid-murid dapat mengambil pengajaran dan iktibar di atas apa yang Ustazah terangkan. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.